Ramai yang setuju dengan Rena, ekonomi sekarang makin mencabar dan satu sumber pendapatan sahaja kadang-kadang tak cukup. Tapi macam mana kita nak bantu pasangan untuk tambah income kalau kena jaga anak dekat rumah? Sebab itulah business overseas macam platform eBay ni sangatlah sesuai sebab ia boleh buat dari rumah tanpa perlu keluar jumpa pelanggan, tanpa perlu pegang stok. Korang cuma perlu buat listing, letak dekat eBay dan eBay akan uruskan jualan tu. Korang cuma perlu buat listing, letak dekat platform eBay. Bila ada order, supplier yang akan hantar terus kepada anda punya pembeli di luar negara. Banyak suri rumah dan pasangan suami isteri yang dah jana 4-5 angka dari rumah hanya dengan jual barang dekat eBay. Rena nak ajaklah anda semua ni untuk join kelas Exportpreneurship dan belajar teknik yang betul macam mana nak mulakan perniagaan dekat eBay. Macam mana nak set up akaun eBay, dokumen apa yang perlu, macam mana nak dapatkan produk yang laku dekat platform eBay, produk yang ada permintaan, ada teknik dia, ada cara dia, macam mana nak menguruskan order daripada setiap pembeli luar negara dan cara untuk memilih shipping yang selamat dan menjimatkan kos. Dalam kelas Exportpreneurship ni akan dikongsikan oleh Dr. Zul Arifin, seorang pensyarah kanan UTHM, dan beliau akan ajar kita semua teknik yang betul macam mana nak mulakan perniagaan kat eBay. Jadi jangan biarkan pasangan anda struggle seorang-seorang cari duit. Jom sama-sama buat business overseas dan jana income dalam USD. Klik link di bawah sekarang, daftar kelas Exportpreneurship dan kita belajar sama-sama macam mana nak buat duit dalam USD. Jumpa di kelas nanti.